Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Nabila ada dekat Tijani. Kita ada satu lagi unit teres untuk dijual. Okey, dan ni memang ada orang duduk lagi lah. Tapi ni kita nak jual. Ni adalah unit tingkat bawah. Ni lebih kurang macam mid room lah. Dia dah siap dengan attached bathroom. Okey. Okey, ni dekat sini. Hallway untuk ke bilik belakang. Okey, bilik belakang pun attach dengan bathroom dah dah. Bilik belakang ni memang luas untuk ground floor bedroom. Attached bathroom. Okey, pintu belakang ni dia sebenarnya attach dengan backyard. Okay, ni backyard kita. Nak. Okay, naik ke atas. Ini memang original condition untuk tangga Tijani lah. Rumah ni dah renovated dah. Untuk perabot yang mana yang ada dalam ni, most likely kita memang akan remove lah daripada rumah ni. Cuma apa-apa yang attach dengan dinding, kita akan stay lah. Kawasan dapur, dining hall. Kita ada balcony dekat luar ni. Ni bahagian wet kitchen renovated. Okey, untuk part yang ni, okey, sebenarnya kalau yang original condition, ruangan ni dia terbuka. Tapi ni kita dah tutup. Dah close up, and ni dah pun renovated jadi tempat semaya lah. Okey. Ni di tingkat 1. Ada satu bilik air sini. Okey, di tingkat 1 kita ada ruangan TV. Yang ni yang bestnya, hot ni dia adalah level yang kita attach dengan garden dekat luar. Buka je sliding door ni, kita terus nampak kita punya facilities level lah. Level sini pun kita ada level untuk apa tu? Playground. Lepas kita ada koles situ. Memang sangat comel. Comel sangat. Okay, ni daripada luar kita. Okay, kita masuk balik. Ni ruang-ruang santai lah ni, kata. Untuk santai dengan family kan. Okay, kawasan TV. Okay, and then dekat sini pun renovated juga. Sebab original, sini sebenarnya dia terbuka. Ni kita dah renovate. Yang ni pun kalau kita nak jadikan small office ke, memang comel sangat dah lah ni. Okey. Next, Nabila akan tunjuk tingkat atas sekali. Tingkat 2. Okey, di tingkat paling atas kita ada 3 bilik tidur. Lengkap dengan attached bathroom dah. Setiap bilik kita ada bilik air. Okey, ni bilik ketiga. Attached bathroom. Okay, and then kita ada bilik kedua di sini. Okay, ni lebih kecil sikit lah. Dan kita ada attached bathroom. Okay, dekat sini, ini yang ruang terbuka tu. Yang open. Open tu kan, sini adalah bumbung yang tempat semaya tadi. Dah renovated, dah tutup lah. Okay, master bedroom di sini. Master bedroom ni dia betul-betul ngadak dengan maintenance floor ni. Maintenance pula. Facilities level. Kita boleh nampak lah kita punya apa tu, taman semua ke. Yang ni memang attached bathroom. Dah ada master bathroom sini.
Okey, so sekiranya berminat boleh hubungi saya Nabila Nazori 018 7944900. Bye.